Hari ni dapat flip 5, screen dalam problem. Dia ada black dot, lepas tu dia ada line, screen bawah pun habis. So, jom kita start. Okay, dah siap. So, dah boleh touch macam biasa. Color pun dah okay balik. So, korang kalau nak tukar screen foldable murah-murah, boleh PM Zufix.